Selamat datang ke channel What If Ni kita main game The Mouse apa ya ejaan tu. Wah, saya dah lama buat video sebab saya tak ada mood, sebabkan saya buat video sedikit, hanya sebab short saja setiap hari cuti. Ya, saya dah lama sangat main dengan kawan-kawan. Hey, sebelum nak buat soalan ni, apa kau rasa kau suka video hospital, animal hospital ke atau game paling seram sekali? Komen di bawah apa pendapat korang. Dan kita akan mula sekarang game ini. Let's go. Kita rawat mayat-mayat orang. Okey dah. So, siapa uruskan jenazah? Amaran, gini paling seram. Kalau tidak sakit jantung. Semua lelaki. Oh, ni pekerja baru korang. Korang pekerja jaga mayat Dia telefon. Nasir. Yes ke no? Hello, we sending the search out. Please stand by. Oh, ada mayat. Mayat siapa ni? Liver agai ni. Kematian. Kena infection. Okey, kita bawa tempat ni. Mandi jenazah ni siapa? Okey, DJ. Okey, letak tu. Bawa mayat. Okey, move benda ni. Okey, Aki boleh buat. Buka air. Ambil sabun. Kita basuh mayat ni. Hakim, kalau kau jumpa hantu ke, percaya tau. Okey dah, Aki jadi ustaz dulu pula. Aki jadi ustaz dulu. Mana tak apa? Dah, aku dah basuh dah. Oh, apa ni? Oh. Siapa buka pintu? Buka pintu. Siapa buka pintu? Tak, ni dekat orang tu. Oh, letak ni. Letak mayat dulu. Ambulance room. Korang tak nak ni lah. Oh, aku rasa letak ni kot. Selalu je korang. Aku seorang pergi depan. Ni ke? Bukan. Atas ke? Atas. Oh, ni baru. Kalau korang tengok video lama tu, tak ada room ni. Tak tahu YouTube lain, main lain sekali ke. Tu di Kristen Oh, di okay. Aki pula. Pocong merah. Aki, stay back. Dah lawa lah merah dah. Yo. Jauh game. Distract. Kita kena distract ni. Oh. Meja ludah aku tu, kau raja tu. Wih, no. What the? Aku kena ludah ke depan hantu. Mai hilang ke? Aku rasa aku kehilangan mayat lah. Hakim, kau nampak aku melayang ke depan hantu ni. Aki tengah Aki push. Mana mayat? Mana mayat? Bapak bak kot ni. Ada lagi pula. Kena perhatian lah. Kena buka pintu ni, nak keluarkan hantu ni.
Yo, baik. Dia setting happen. Hantu lagi lah. Kau tadi mati Aku melayan dah daripada depan dan kena hantu tu. Gol terus. I see. Jom masuk. Seorang alih perhatian. Baik. Mati ni. Aku nak ni, dedak. Ni nak ni. Main cocok. Aku kena tu lah, bedah dia. Oh, damn. Wah, aku kena ludah tu. Aku kena ludah. Time tu dia kena ragdoll ni. Kena ragdoll depan mata hantu. Tak guna tu. Aku kena ludah kena isi box tu. Dah. Tengah ni. Oh dia keluar. Dia buat apa ni? Nampak air waktu. Dia feel dia. Dia tak lehit dekat dalam badan. Dia semua lelaki tau. Asal kerja ni Ni apa ni? Segala si body. Siap pakai baju. Christian. Kristen ni. Ya. Hantu ada ke? Dia sangkut. Macam Ush. Tu. dia hantar tu kuat man. Hantu Kristen lepas tu pocong. Lain macam. Tak boleh lalu. Apa boleh dekat dia? Boleh tenang ke? Kena hati lah. Asal nak? No, jangan! Kepala otak dia! Okey tak ni. Aku nak tenang dia. Aku kena loda, kena tu ragdoll depan. Okay, I see. Aku tinggal satu tu. Yo. Komputer tak yang mati tu. Lah. Oh, hilang. Oh, aku dah tenangkan dia ni. Tak tenang ke? Kena bagi dia sangkut. Tak apa, kau kena hati lah. Kena loda dia. Aku. Aku dah 2 kali kena. Apa nasa aku? Kehabiskan. Oh pula. Ya, korang jangan lain orang. Aku nak tolong satu tak. Hati-hati Kim kalau hantu ada. Atas. Ni. Hati-hati. Okey. Ambil apa lah ni? Oh god. Oh bukan bawah. Oh tu kat bawah. Refill. Oh kena ni. Oh kena refill ke kat palsu. Habis lagi. Kau mati ke? Oh ada ni. Stay back. Kau mati ke? Tak. Weh, nak tenangkan dia, kita kena sangkutkan dia dulu. Mana dia? Dekat storage. Okay, stay back. Pakai kasih dia disangkut.
Hakim, pergi Hakim. No. Hakim, pergi. Hakim, pergi Hakim. Aku depan ni takut kena red door depan mata. Oh, kena pula aku. Jangan lama-lama. Dah. Bila bunyi tu kena elak cepat-cepat. Dah, tak boleh aku. Aku kena lu. Hakim takut lu, Hakim. Okay, dah. Dah aku dah tenang dah. Hakim tak tolong. Hakim tak tolong dia. So far so good. Dah, sofa dah good tu. Kau nanti kau macan je tu. Ya, saya cancel. Bunyi pelik. Ha. Bro. DJ cancel. Ya, Aki. Kita banyak ya. Zaki Anwar. Tapi Anwar, Kena tembok. kena tembak ke? Bagi Hakim bawa. Hakim bawa Hakim. Okey. Zaki Anwar di Kristian ke? Ha? Salah. Bro. Ni Islam ke Kau jangan tanya aku tu. Kau tanya mana lah. Okay. Tu sorry Okay. Hakim. Bukan Hakim. Sini lah. Okay. Stowation. Okey. Aku tersilap, maaf. Weh, ada. Okay, I see. Sini, Man. Sekejap bagi pintu buka. Ni ludah. Diam. Apa punya? Ini bahaya ni. Dah, Man. Cepat. Dah, lambat, Man. Dah. Aduh, sakit. Tak boleh. Ui, tak boleh. Bila kena ludah, kau pergi cepat-cepat. Cepat. Oh, sakit. Kau sampai melayang member. Okay, masuk. Tu aja. Okey, dah. Dah, clear. Ui, Zaki Anwar dia tu keluar tu lah. Agama Islam. Tu lah, kena tembak. Let's see, siapa dia? Ujang kau. Wow, Masuk. kau. Simpan mayat. Aku rasa dia Islam. Nice Oh one. my god. Okay. Oh, kan ludah pula. Uish, kau hilang. Oh. Tak relax kan. Apa dah jadi? Yo, where are you going tu? Kau buat apa? Where are you going, man? Nissan nak tu. Keluar Islam juga. Benda ni. Nama Melayu atau keluar Islam. Ya, Jawa lah. Jawa. Nah, kedua. Jawa, Islam dengan Islam. Sudah dah. Tu kau pernah kenal dia lah. Oh, ya. CIT. Aku rasa dia nak kahwin dengan dia pun. Kau jangan. Zaman sekarang ada orang meninggalkan Islam dan macam-macam dok join religion lain, iaitu Kristian. Kat Malaysia aku tak pernah nampak, kat Indonesia pernah nampak. Banyak juga yang bukan Islam. Macam tu Ustaz? Dia banyak. Malaysia ada banyak Islam. Tapi kuliah cek majoriti. Dosa tak kalau keluar Islam? Apa? Dosa tak keluar Islam? Dosa tak orang Islam. Dosa dah Keluar. keluar agama Islam. Orang Islam tak dapat. Yelah, dosa besar je. Salah. Bagi aku salah aku macam ni tau. Aku tak ada kata apa lah. Biarlah dia. Itu hak dia tu. Hak kita. Cuba kita declare benda pelik pun. Cuba kita accept benda pelik. Kau nak accept benda pelik. Nak kau nak ke? Tak cuba. I think kita cuba sekali lah. Aku dengar kau pun tak dengar bunyi pelik langsung lah. Okay. Tak ada pelik lah.
Siapa ketuk? Ada bunyi pelik je. Kau kena set nak notification set ke? decline. Alamak. Kau alah dah ni. Hai awak. Lah, korang ke ketuk? Korang ke jalan. Aku ingatkan siapa ketuk dan call ni. Tak ada bunyi pelik lah. Ingatkan ada bunyi suatu punya korang. Pasal kita banyak keluar ni lah. Kita banyak apa mandikan main Iflistin lah. Oh, ada. Ada. Kalau aku mati. Puh. Weh, main hilang weh. Tuh. Kena buat balik ke? Jadi tak? Masa bawa balik. Tak. Kena clean lah. Macam nak aku tekan? Okay. Cek dalam bilik. Weh, Kat ni tangga. kena freeze tu. Ni jangan ke atas. Apa? Apa? Game ni kena freeze tu. Freeze. Kau tahu tak? Kan kena ludah kan? Lepas tu kena ni. Dekat belakang. Tepal-tepal. Dia mesti ke depan bapak je lah. Agak-agak kena lantun tu. Tak siapa pun pergi solat. Tak, soalan tak ada tu. Kalau tak tu Ni tak ada apa-apa nak buat benda ni. isi. Oh, ada orang. Apa? Weh, ada orang kat coffee ah. Dah. Dia hilang ah. Lambat aku. Wait, what? Pelik je. Dia tutup sendiri. Buat dah 2 kali lah. Kenapa kau seram? Banyak hantu nak prank. Lagi kau Weh, hantu nak prank ke? Bapa hantu nak prank. Tengok, dia tutup. Dia cancel terus. Tapi tak ada benda aneh langsung. Dah, ni dah 3 kali. Kau masuk balik. Game turun nanti. Alamak. Tak boleh tweet. Apa dia ajak sini? Kita tengok kat mana ni. Atas ni, kita naik atas. Hello. Bila tweet kat mana? Atas. Atas. Ustaz kan depan Ustaz. Ustaz kan depan Ustaz. Baca ayat sikit. Baca ayat. Ya, kita Ustaz. Storage. Lavatory. sekejap lah. Bukan nak lift lah. Oh ni lah. Ni. Assalamualaikum. Amok Us. Buat Amok Us lagi. Teng. Bukan Maas. Mau fikir Maas. Oh, ada. Kematian Pau. Aku rasa macam orang. Usul. Dah kasih dah. Okey dah. Aku rasa ni Islam ni. Bawah ada mayat ni. Kita ikat apa? Okey. Ikat mayat. Ikat kafan. Okey. Oh my god. Benda gegasing. Okay guys, kita end shift. Pukul 6 dah. Mana Kim? Oh, habis tu macam tu. Yeay. Senang sangat.